boot dia bawa brand ni. So, nanti kita pasang lah. Ok, so nanti kita cabut dulu strut yang lama. Nanti kita pasang strut yang baru, strut elektronik. Lepas tu barulah kita tengok wiring dia. Ok, kita cabut lah strut yang lama. Okay, so kita pasang strut yang elektronik. So make sure posisi kabel ni dia duduk belah atas. Dia duduk belah atas, senang. Okay, kita pasang sebelah lagi. Okay, ni sebelah lagi. So kita akan buka dulu dia punya strut lama. Lepas tu kita pasang dia punya kabel ni. So kita buka dia. Okay, sama juga posisi kabel duduk belah atas. Okay, so kita kena buka cover ni dulu. Semua ni, cover ni kita buka kat sini. Ada 2 skru kita kena buka dulu. Skru kiri kanan ni dia ada 2 skru. So kita kena buka skru ni dulu, dan kita buka yang apa, yang lapisan ni. Dah terlepas baru kita buka yang ni. So kita cabut dulu. Kita buka tepi ni.
ni. Nak buka yang apa, tempat kotak simpan ni, dia ada 4 skru, 1, 2, lepas ni kat bawah ni pun ada, kat bawah ni pun ada. Kita cabut. So dia ada fuse kat sini ada fuse. Dia ada kotak fuse dekat sini. So kotak fuse dia, dan juga dia ada konektor yang kita kena sambung untuk central connector. Tapi kita nak sambung dulu wire apa untuk switch ke belah sana. So kita lay kita dulu, lepas tu baru kita tengok dekat fuse ni dan juga konektor tu. Okey. So kita nak buka yang ni, kita nak buat switch dia. Kita nak buat switch dia dekat sini. Ada satu slot switch dekat sini. So kita kena buka dulu kat sini. Nanti kita boleh tarik ada punya ni. Dan dalam ni dia ada part yang kita boleh buka. Dia macam klik kan. Dan kita masuk switch ni. Okey. Siap. Lepas tu kita akan pancing wire daripada sana. Okey. Okey, dah siap lah power boot. Ni kita pasang untuk HRV ya. So kita dah siap. Dia sama juga boleh guna kunci untuk kita buka dan tutup lah. Kena tekan unlock 3 kali untuk dia buka dan unlock 3 kali untuk dia tutup. Dia ada juga dekat atas dalam dia punya butang dia. Kita tengok Okey, ni butang dia. Kalau kita tekan dia ni, dia akan buka lah. Sama juga nanti kita tekan, dia akan tutup. Okay. So selesai lah. So kita tunggu owner datang ambil nanti. Okay.